Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 ingin membentangkan projek bertajuk Smart Eco Green Bus Stop, iaitu sebuah prototipe stesen bas yang pintar yang mengaplikasikan konsep teknologi hijau. Projek ini dihasilkan bagi menangani beberapa isu semasa seperti pembaziran tenaga elektrik, pencemaran alam sekitar dan kekurangan kemudahan mesra alam di kawasan hentian bas. Oleh itu, kami mereka bentuk sebuah hentian bas yang menggunakan panel solar sebagai sumber tenaga utama, dilengkapi dengan lampu LED automatik, pengecas USB, sistem tadahan air hujan, bumbung hijau dan tong kitas semula. Antara masalah yang dikenapasi ialah penggunaan elektrik yang tinggi. Lampu hentian bas yang tidak berfungsi apabila bekalan elektrik terputus sehingga menjejaskan keselamatan pengguna, terutamanya wanita pada waktu malam. Pembaziran air hujan kerana tidak dimanfaatkan, kemudahan tong sampah dan tong kita semua yang terhad, serta keadaan hentian bas yang terlalu panas akibat kurang elemen hijau. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak model pembinaan Smart Green Bus Stop. Model ini memberikan impak yang positif dari aspek keselamatan, alam sekitar dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi keselamatan, kemudahan seperti lampu LED berkuasa solar dan butang kecemasan dapat meningkatkan rasa selamat, khususnya kepada wanita yang menggunakan pengangkutan awam pada waktu malam. Selain itu, model ini turut menyokong kelestarian alam sekitar. Penggunaan panel solar dapat menjana tenaga bersih dan mengurangkan pergantungan kepada sumber elektrik konvensional. Sistem tanggungan air hujan pula membolehkan air digunakan semula untuk penyelenggaraan dan penyiraman tumbuhan, sekaligus mengurangkan pembaziran air. Di samping itu, bumbung hijau membantu mengurangkan suhu persekitaran dan meningkatkan kualiti udara serta menjadikan kawasan hentian bas lebih nyaman. Dari aspek sosial, hentian bas yang lebih moden, selamat dan selesa mampu meningkatkan keyakinan masyarakat untuk menggunakan pengangkutan awam. Kesimpulannya, Smart Green Bus Stop membuktikan bahawa inovasi kecil mampu memberi impak yang besar kepada masyarakat dan alam sekitar. Harapan kami agar projek ini dapat menjadi contoh hentian bas yang lebih selamat, selesa dan lestari pada masa hadapan. Terima kasih atas perhatian semua. Pada pendapat anda, adakah Green Bus Stop ini mesra alam? Baiklah, ya, pada pendapat saya, Green Bus Stop ini merupakan teknologi yang mesra alam kerana penggunaan panel solar dapat menjana tenaga boleh diperbaharui untuk lampu dan kemudahan lain tanpa bergantung sepenuhnya kepada bekalan elektrik. Selain itu, sistem tanggungan air hujan membolehkan air digunakan semula untuk menyiram tumbuhan atau kerja pembersihan sekaligus menjimatkan penggunaan air bersih. Bumbung hijau pula membantu mengurangkan haba, meningkatkan kualiti udara dan mewujudkan persekitaran yang lebih selesa untuk pengguna. Secara keseluruhannya, konsep ini bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut menyokong usaha pemeliharaan alam sekitar. Terima kasih. Adakah anda bersetuju dengan Smart Green Bus Stop ini? Ya, saya sangat setuju dengan pembinaan Smart Green Bus Stop ini. Sebagai seorang wanita, aspek keselamatan amat penting apabila menunggu bas pada waktu malam. Kemudahan seperti pencahayaan yang terang, butang kecemasan dan reka bentuk yang lebih terbuka dapat membantu meningkatkan rasa selamat serta mengurangkan risiko jenayah. Selain itu, konsep hijau yang menggunakan tenaga solar juga menjadikan hentian bas ini lebih mesra alam dan mampan. Saya berharap lebih banyak hentian bas seperti ini dapat dibina di kawasan yang mempunyai ramai pengguna supaya wanita dapat menggunakan pengangkutan awam dengan lebih selamat dan yakin.